Sejak 15 April 2026, kerajaan telah memulakan work from home untuk penjawat awam. 200,000 orang telah mula bekerja dari rumah dalam usaha untuk mengurangkan penggunaan bahan api. Ini menimbulkan soalan untuk kami di Kuasa Berkata, adakah masa ini tiba untuk mengurangkan penjawat awam? Jangan risau, jangan rasa terkilan, tetapi perbincangan ini melibatkan 4 perspektif. Pertama adalah soalan tentang bilangan pekerja support staff. Sebab walaupun kita ada 1.6 sehingga 1.7 juta pekerja penjawat awam, tetapi hampir 70% mereka adalah support staff. Maksudnya bukan perancang, bukan pemikir, tetapi kerja-kerja clerical, kerja-kerja pentadbiran, kerja-kerja di kaunter. Dan dalam zaman ini di mana ada automation dan juga AI, di mana sektor swasta sudah mengalami pengurangan pekerjaan sebab memerlukan kurang orang untuk membuat kerja yang sama. Kenapa pula penjawat awam selamat? Kenapa pula pekerja swasta boleh hilang kerja mereka sebab ada automation dan juga AI, tetapi penjawat awam masih mempunyai kerja mereka dan bilangannya sama, khususnya bila kita ada peratusan yang sangat tinggi, antara yang tertinggi di dunia untuk support staff, di mana kita ada terlalu banyak pekerja yang bawah grade 56. Itu hujah pertama. Yang kedua adalah bukan semua penjawat awam adalah sama. Apabila kita bercakap tentang penjawat awam yang masyarakat perlukan, polis, tentera, bomba, cikgu, kita boleh lihat yang masyarakat umum inginkan bukan sahaja bilangan yang sama, mungkin peningkatan dalam mereka-mereka yang memenuhi jawatan-jawatan tersebut. Tetapi kalau kita mula bincangan tentang jawatan-jawatan support yang ada di pelbagai kementerian yang kita pun tak pernah dengar dan bilangan kerja dan tanggungjawab yang dipenuhi sangat kurang. Ini menimbulkan persoalan. Adakah kita memerlukan bilangan yang sebegitu tinggi untuk kementerian-kementerian ini untuk menjalankan kerja yang tidak semestinya membawa nilai kepada masyarakat? Ini sesuatu yang perlu dibincangkan dengan lebih komprehensif. Bukan sahaja oleh ahli politik ataupun mereka di Dewan Rakyat, tetapi oleh rakyat juga. Ketiga, ialah isu undi. Di Malaysia, bila kita lihat ada pertandingan sengit untuk kuasa, seperti 2 pilihan raya lalu, kita boleh nampak yang semua gabungan ingin memastikan mereka masih ada sokongan daripada penjawat awam. Tetapi kita perlu sedar yang zaman Barisan Nasional, zaman Mahathir sudah tamat. Hampir 90% atau lebih penjawat awam memberi sokongan atau undi kepada kerajaan yang berkuasa. Tetapi itu zaman silam di mana kerajaan dan juga parti tidak boleh diasingkan. Tetapi pada 2026, kita ada banyak gabungan yang menarik sokongan daripada penjawat awam. Boleh dikatakan penjawat awam seperti mana kita lihat keputusan pilihan raya 2022, terbahagi. Maka dengan itu, pemikiran mana-mana kerajaan yang berkuasa yang mereka harus mengekalkan bilangan penjawat awam kepada 1.6, 1.7 juta orang sebab mereka memerlukan undi itu dan mereka tidak ingin tumbang, tidak sebenarnya benar. Nampaknya undi penjawat awam memang akan terbahagi. Keempat adalah seperti mana yang Perdana Menteri telah menyatakan minggu ini dan minggu terbaru, Malaysia bukan lagi satu petrol state. Maksudnya negara yang kekayaan selalu timbul daripada tanah dan boleh digunakan oleh kerajaan. Kini dan seterusnya dalam dekad-dekad yang akan datang, kita sebagai rakyat yang perlu membayar kos untuk mentadbir negara. Maksudnya, segini kita mempunyai ramai penjawat awam, maka dengan itu kita perlu membayar untuk kos ini. Haruskah kita mengekalkan bilangan penjawat awam sebab kita kesian ataupun kita nak pastikan mereka-mereka ini ada kerja? Sebab soalan terakhir adalah sekiranya kita cuba mengekalkan penjawat awam pada level yang ada pada hari ini, kita tidak berlaku adil kepada
mereka-mereka yang bekerja di sektor swasta dan juga mereka-mereka yang tidak bekerja. Sebab beban cukai setiap kali kita pergi ke fast food KFC, McDonald's atau tonton wayang ataupun kita membayar cukai pendapatan, semua ini sepatutnya membayar untuk kos pentadbiran, gaji penjawat awam. Sejauh mana kita boleh mengekalkan beban ini kepada rakyat Malaysia selain daripada penjawat awam. Akhirnya saya nak mengakhiri ini dengan kata-kata yang biasa kita dengar. Semua orang nak kerja, tetapi jangan lupa semua orang perlu bekerja. Dan penjawat awam harus sedar ini dan ahli-ahli politik kita pun perlu sedar perkara ini.